Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Zai nak bagi resepi biskut coklat badam. Biskut coklat moist tapi Kak Zai ada campur badam. Okey. Yang ni memang sedap yang korang kena try buat. Okey, mula-mula masukkan margarin plantar 1 cawan, masukkan asin vanila 1 sudu kecil. Lepas tu masukkan gula caster ataupun gula halus 3/4 cawan. Kita nak kurang manis ya. Kuning telur 1 biji. Lepas tu korang gaul. Kalau korang nak manis, korang letak je 1 cawan. Kalau korang nak kurang manis, 3/4. Dah kacau macam ni, masukkan serbuk koko setengah cawan. Okay, setengah cawan serbuk koko. And then korang masukkan setengah cawan serbuk badam. Okay, lepas tu masukkan setengah cawan tepung jagung. Lepas tu korang gaul dia sampai dia kacau-kacau lah dia. Sampai dia rata. Okey. Lepas tu kalau tengok macam ni, kita masukkan tepung gandum dalam 2 cawan. So mula-mula Kak Zai masukkan 1 cawan dulu. Kak Zai kacau dia sebab nak tengok dia punya adunan tu kan. Lepas tu Kak Zai masukkan tepung gandum sikit. Kak Zai kacau dia lagi, gaul-gaul dia. And then memang tak cukup tepung. So Kak Zai tambah semua tepung gandum yang ada dalam cawan tu. So total jadi 2 cawan. So Kak Zai kacau-kacau. So cukuplah ni. Cantik dah aduan ni. Lepas tu korang bolehlah buat nak buat love boleh, nak buat bunga boleh. Boleh buat dia punya adunan dia tu. Lepas tu korang bakar dia dalam suhu 170 15 ke 20 minit ikut awan masing-masing. Okey, Kak Zai buat acuan bunga. Memang cantik lah. Tahun lepas acuan bunga, tahun ni pun acuan bunga. Okey. Okey, yang ni belum bakar. Yang ni dah bakar. Yang ni dah celup coklat. Okey, siapa yang suka resepi ni boleh follow, like, share resepi akak. Okey, bye. Assalamualaikum.